Assalamualaikum, nama saya Cik Mandana Azli binti Cik Mandana Saidi. Nombor matrik saya 224013. Hari ini saya akan terangkan peranan fasilitator mengikut kaedah analisis SWOT yang mematuhi etika dan menyokong suasana pembelajaran pada hari ini. Kita ada 4, iaitu strength, weakness, opportunities dengan threats. Kalau kekuatan ni, fasilitator mempunyai gaya penyampaian yang jelas dan tersusun, memudahkan pelajar memahami isi pembelajaran. Selain itu, beliau sangat mesra dan terbuka untuk menerima soalan, mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa dan interaktif. Yang kedua, kelemahan. Kadang-kala masa yang diperuntukkan untuk aktiviti perbincangan agak singkat, menyebabkan ada pelajar yang tidak sempat berkongsi pandangan. Mungkin fasilitator boleh mempertimbangkan untuk memberi lebih banyak ruang masa untuk sesi interaksi kumpulan. Yang ketiga, peluang. Fasilitator boleh menggunakan lebih banyak teknologi atau alat bantu pembelajaran interaktif seperti kuis dalam talian atau papan putih digital untuk menjadikan sesi lebih menarik dan membantu pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Yang terakhir, ancaman. Jika terlalu bergantung kepada kaedah pembelajaran sedia ada, mungkin sukar untuk melibatkan semua pelajar secara aktif, terutamanya mereka yang lebih pendiam atau kurang yakin. Oleh sebab itu, kepelbagaian pendekatan boleh membantu memastikan semua pelajar terlibat secara seimbang. Sekian daripada saya, terima kasih.